Masa beli emas, kita rasa mahalnya harga emas hari ni. Tapi 5 tahun kemudian, kita rasa menyesal sebab tak beli banyak-banyak waktu dulu. 10 dinar bersamaan dengan 42.5 gram. Harganya, tahun 2020, RM1,540. Tahun 2008, harganya RM7,430. Tahun 2023, harganya RM14,183. Tahun ni 10 dinar yang sama, berat yang sama, harganya dah jadi RM19,816. Dalam diam dan tanpa kita sedar, harga emas semakin meningkat setiap tahun. Kejayaan sebenar adalah bila gram emas semakin bertambah dalam simpanan. Ada orang dia tahu semua tu tapi masih berfikir. Tahun depan pun fikir lagi dan akhirnya harga emas terus naik meroket tinggi. Jadi tuan-puan ni kategori yang mana satu? Kategori yang masih lagi berfikir ataupun yang dah pun mula bertindak? Macam mana nak mulakan simpanan emas? Mudah saja, di Public Gold kita boleh beli emas secara bayaran penuh ataupun nak menabung sedikit demi sedikit, gram demi gram melalui akaun emas Gap Gold Accumulation Program Public Gold. Ada kemampuan serendah RM100 pun dah boleh menabung emas dalam akaun Gap tersebut. Kumpul sahaja gram. Kemudian nanti bila gram emas dah bertambah, dah cukup, boleh bawa keluar kepada emas fizikal yang kita target. Sekarang sangat senang. Dengan kemudahan yang Public Gold telah sediakan, sama ada kita ada bajet yang besar ataupun ada bajet bawah RM1,000, akhirnya semua orang akan dapat emas fizikal masing-masing. Tak perlu bertangguh dan berfikir lagi. Pesan mentor saya, mula saja dulu walaupun dengan bajet yang kecil. Konsisten, pasti nanti akan nampak perubahan yang positif dalam kewangan masing-masing. Nak saya bantu mudahkan urusan tuan-puan buat simpanan emas di Public Gold, saya ialah Daily Aktif dalam rangkaian G100 pimpinan Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee. Boleh klik link bio, saya bantu sebaiknya insya-Allah.